itu pun Becky. Becky, di sini sayang. Okey. Apa ni Becky? Ha? Adalah. Perempuan biasa lah. Sekarang ni, duduk dekat belakang tu. Diam. Eh? Oh, belakang. Okey. Duduk belakang ni. Belakang sikit. Diam. Tapi, buat seram sikit. Seram. Okey, boleh? Seram tak? Ni je lah. Kru kami telah pun datang sendiri seramai 560 orang untuk mengalami sendiri kejadian-kejadian yang dinyatakan oleh orang-orang kampung, orang-orang yang naik bas di sini. Yes, si Nabil. Kita perhati betul-betul siapakah bangsa kita kali ini. Saya Nabil. Dan hari ini saya akan masuk rumah tu. Mana rumah tu? Rumah tu. Kenalkan ni producer Sikas. Amin. Ini Cik Amit, pelakon kami. Dan kebanyakannya tahu dan rata-rata berpakat nak kenakan Nabil. Wartawan pun ada. Sepanjang kita buat Sikas memang Ini sesi briefing daripada penasihat paranormal kita, Encik Zam. Memang ada. Jadi malam ni walaupun dia duduk di bandar, tapi yang saya nampak di sini dia lebih grand daripada yang biasa tau. Oh, yang saya tengok sekarang Pontianak tu memang dah standby. Okey, dia dah standby. Sebab kita orang masuk tadi je ada 1-2 orang kru dah hilang, macam hilang akal. Dan untuk keselamatan kamu, sebab kamu diletakkan di tengah 2. Takut kamu terjun. Kawan ni nampak, kau tak nampak, bagi syarat. Itu boleh. Jangan bercakap. Nanti benda lain pula datang. Sebab kau bercakap, dia mencabar tau. Baiklah, disegerakan ceritanya. Nabil pun dibawa ke rumah banglo yang ditinggalkan dan dikatakan berpuaka. Di situ beliau ditempatkan berseorangan bersama pembantu pribadinya yang juga bersebahat dengan kami. Keadaan memang sulit dan menyeramkan. Melihatkan situasi saja, pasti anda juga terasa keseraman itu. Kalau rasa lama ke apa, kalau nak tengok dia selalu di bilik ni dengan bilik ni ada. Ada juga cerita tentang yang Sementara itu, penasihat paranormal sedang memberi taklimat terakhir. Lampu kita bagi macam ni, Pak? pasal dia selalu takut dia. Okey. Boleh Zaki? Boleh. Okey, dah tu kau dah ni. Terang oh. Tak adalah seram sangat tapi dah. Naik juga dah kan. Betul kan? Okey. Okey. Pantang tu je. Allah. Mentera pun dimulakan oleh pakar paranormal. Okey, kau di lampang, aku di mantul lah. Okey, set, selamat. Semuanya. Allah. Okey. Okey, mendengarkan. Assalamualaikum. Salam.